وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dan kami akan menguji kamu semua. Tuan-tuan, siapa kami dalam ayat ini? Allah, pencipta alam ini. Kita beriman ke, tak beriman ke, kita percaya ataupun tidak, yang menciptakan alam ini namanya Allah. Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Dan kami, mesti, pasti. Tu ada taukid tu. Dalam ayat ni, orang yang belajar nahwu saraf, nahwu, dia akan tahu di sini ada beberapa taukid. Sebab tu terjemahan dia, kami mesti dan pasti akan menguji kamu semua, jin dan manusia. Bisyai'in minal khauf. Allah akan uji dengan ketakutan dan keresahan. Tuan-tuan tengok ayat ni, tuan-tuan renung. Saya ajak diri saya dan kita semua, kita renung tengok. Apa Allah sedang beritahu kepada kita? Kami mesti uji kamu semua, wahai jin dan manusia. Minal khauf. Dengan ketakutan dan keresahan. Kita lalu tak benda ni tuan-tuan hari ni? Kita lalu. Subhanallah. Kita jumpa ramai orang. Bukan sahaja diuji dengan harta, dengan kerja, kehilangan orang yang tersayang, diuji dengan kesihatan, dengan penyakit. Bahkan ramai juga diuji dengan kesihatan mental. Hilang kewarasan akal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Tuhan sebut, wal-ju'. Kami akan uji yang pertama, dengan keresahan dan ketakutan, dan antara bentuk ujian juga yang banyak ialah kelaparan. Betul-betul zaman hari ini. Walaupun ayat ini bukanlah ditujukan kepada kita semua sahaja, seluruh umat Nabi Muhammad sampai kiamat, tetapi kehidupan kita yang terkini ini, kalau kita baca dan renung ayat ini, tadabbur, aku akan uji kamu semua, pasti aku uji dengan ketakutan dan keresahan, itu ujian. Ujian itu daripada aku. Aku mesti uji kamu semua dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta, kekurangan harta, perniagaan tak boleh dijalankan, perniagaan bankrupt, tidak untung, tak boleh nak bekerja. Wa naqsin minal amwal. Umat Rasulullah sekalian, ketahuilah, itu adalah ujian daripada Allah, di dalam pengetahuan Allah, dan Allah sedang melihat bagaimana saya dan semua umat Rasulullah menghadapi dan berhadapan dengan ujian ini. Kemudian Allah sambung lagi, wal anfusi wath thamarat. Kami uji juga dengan kehilangan nyawa dan juga kesakitan. Hari ini Allah uji, hari-hari ada berita kehilangan sanak saudara, kehilangan orang tersayang, orang yang terdekat, dalam keadaan masing-masing tidak menjangkakannya. Dan ketahuilah wahai umat Rasulullah, ia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sangat terang, jelas, menambahkan iman kita, menguatkan kita, bagi kita rasa kuat, kita sabar, bagi kita redha bahawa ini daripada Allah. Siapa yang bersabar, Allah akan ganjarkan dengan syurga insya-Allah. Wa basyiris sabirin. Dan kemudian Allah sebut, wahai Muhammad, bagi tahu berita gembira kepada orang yang bersabar. Bermula daripada sekecil-kecil ujian sampailah sebesar-besar ujian. Kerugian berpuluh-puluh ribu ringgit, ratusan ribu ringgit, kehilangan nyawa. Ada yang sebahagian kita kehilangan kesihatan sepanjang hayat, dan ada di kalangan kita wal'iyadzubillah kehilangan kewarasan akal. Kata Allah, wa basyiris sabirin. Wahai Muhammad, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar dan redha. Memang mudah untuk kita ucap di mulut. Saya tahu betapa susah dan sukarnya untuk menerima ujian daripada Allah. Tetapi ketahuilah, benda pertama kita tahu, ia datang dari Allah, dalam pengetahuan Allah. Dan ketahuilah, ujian itu untuk menghapuskan dosa kita. InsyaAllah. Kalau dah tak ada dosa, maka Allah tetap juga akan uji. Dan ketika itu, ujian itu adalah untuk mengangkat darjat kedudukan kita. Haidin, satu platform bimbingan agama eksklusif oleh Ustaz Wadi Anwar. Langgan sekarang, jadikan Haidin sahabat ilmu anda.